Korang, aku berada di lokasi kejadian. Keadaan kat sini memang dah tak terkawal. Semua orang tengah huru-hara sebab benda ni. Betul tu. Mengikut laporan yang kami dapat, benda ni akan meletup tak lama lagi. Impak dia boleh buat satu sekolah tak tidur malam. Korang jangan bising sebab aku dah tahu inside info. Sebenarnya semua ni adalah jangan buang masa. Letupan dekat sini. 3, 2, 1. Carnival Ignite SMK Bandar Baru Putra kembali lagi. Sediakan tenaga korang. Kali ini kita nak Ignite the Fire. Okay korang, saya berada di kaunter pendaftaran pertandingan. Tengah penuh sesak. Ada pertandingan inovasi, KMR, TVPSS, bridge building dan macam-macam lagi lah. Semua orang tengah vibe gelisah sekarang ni. Jom kita tanya akak sebelah. Akak rasa akak boleh menang tak? Mestilah boleh. Kita nak capai juara kemenangan ni. Sekarang kita berada di pertandingan bridge building. Jom kita tengok pelajar-pelajar ni mampu ke untuk membina jambatan yang kukuh dan kuat. Di belakang saya ni terdapat permainan VR mana pengunjung boleh datang ke sini untuk merasai di alam fantasi. Bersama saya, Cik Rosla, pegawai JPN. Apakah pendapat tuan tentang Carnival Ignite di SMK Bandar Baru Putra? Okey, terima kasih. Pada pendapat saya, karnival seperti ini kita menghimpunkan ilmu, kemahiran, pelajar-pelajar berkemahiran yang berilmu yang sangat bermakna lah. Jadi sesiapa yang datang sini, kita dapat tengok hasil daripada pelajar-pelajar ni, daripada inovasi mereka yang saya tengok banyak benda yang kita boleh belajar. Dan di samping program-program yang ada di luar sana, banyak lagi program yang melibatkan aktiviti luar murid, yang mana kalau kita tengok pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, baliknya adalah menghasilkan sesuatu, mencipta sesuatu dan bergerak aktif dalam mencari ilmu lah. Melibatkan murid-murid. Kalau kita tengok daripada buang masa di luar tu, baik datang ke karnival seperti ini. Terima kasih. Di Dewa Putra pula ada pertandingan forest PT dan bicara birama. Suara mereka tengah menggegarkan dinding. Suara mereka boleh tahan padu. Oh, begitulah tadi liputan eksklusif kami di Carnival Ignite SMK Bandar Baru Putra. Dari pertandingan KMR, stand, bridge building dan sampai ke jualan craft. Semua ni memang next level lah. Hingga jumpa lagi. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do.